Assalamualaikum and welcome back to my YouTube channel bersama saya Najwa dan abang saya. So pada video kali ni kita orang nak makan sushi. Dekat apa ni, dekat kawasan rumah Najwa ni petang-petang ni hujan pula. Lepas tu Najwa rasa teringin nak makan sushi, digerimis-gerimis gitu. So Najwa pun pergilah beli. Lagipun dekat je kedai sushinya ni. So Najwa belilah. Gitu. Lepas tu kat sini ada 6 jenis dia. Nanti kita akan rasa satu persatu. Gitu. So kepada yang baru tengok video ni, jangan lupa untuk like, subscribe, comment dan on notification supaya korang tak terlepas video yang Najwa upload tanpa melanggar masa. Jomlah kita mula. Bismillah. So jom kita mula rasa. Najwa tak sabar sangat nak rasa. Nanti kita pakai chopstick je hari ni. Nak try. Kita nak rasa yang ayam Korea dulu. Yang ni bukan ayam Korea, yang ni ayam Korea. Yang ni dia ayam dengan mayones. Bismillah. Sorry. Okay. Ni Bismillahirrahmanirrahim. Punya rasa tu pedas, lepas tu manis-manis. Gitu. Najwa nak rasa yang tuna pula. Bismillahirrahmanirrahim. Boleh lah pedas. Sedap korang bila cicah dengan sos Korea ni, dia rasa dia tu makin bertambah lagi sedap macam tu. Yang tu nak rasa yang ayam ni sama macam ayam Korea ni, tapi ni yang cheese dicampur dengan mayo macam tu. Bismillah. Yang ni dia rasa manis-manis, tapi bila nak cicah dengan sos Korea ni dia rasa pedas manja-manja macam tu. Boleh dah sedap. Lepas tu ni ada yang samyang juga tau. So kita rasa yang samyang. Ni samyang dia rasanya yang original kot. Pedas ni. Yang samyang tu pedas je korang rasa dia. So Najwa nak rasa yang isi ketam pula. Sedap gila.
So ni last sebab kita rasa macam kita dah kenyang ya. Sebab dia kan nasi kan, makan banyak-banyak rasa kenyang pula. Gitu. Memang sedap. Alhamdulillah guys, ni aja pun memang dah kenyang sangat-sangat. Dia memang kenyang gila ya. Makan ni pun kenyang sebab dia nasi kan dalam dia tu. Gitulah. Mana kenyang? Dah. Alhamdulillah guys. So sampai sini saja video kita kali ni. Kita jumpa di next video. Bye bye. Assalamualaikum. Salam.